Cikgu Wahida. Wah, busnya main buaian. Jom jalan-jalan, nak. Jom Sufi. Cuba Sufi tengok sekeliling. Apa objek menarik yang Sufi nampak? Cikgu, apa tu? Itu pelita. Zaman dulu, orang guna minyak tanah untuk cahaya. Bunyi apa tu, cikgu? Macam bunyi raksasa. Bukan raksasa, Sufi. Itu kereta. Fakta unik, kereta pertama dunia hanya ada 3 roda tau. Wah, Cikgu, ada perahu lah. Itu perahu. Ia tak guna enjin, tapi guna pendayung. Kuat tau tangan orang yang mendayung. Patutlah. Macam otot Sufi, cikgu. Bunyi dum-dum tu. Alat apa tu, cikgu? Ini rebana. Ia diperbuat daripada kulit kambing atau lembu yang dikeringkan. Patutlah. Bunyi dia kuat macam guruk. Ish, panasnya. Buah apa yang jatuh tu, cikgu? Itu kelapa. Pokoknya digelar pokok 1000 guna sebab semua bahagiannya boleh digunakan. Boleh jadi bola sepak juga kan, cikgu? Cikgu, banyaknya daun ni. Daun ni besar macam payung gergasi. Daun keladi ni, daunnya ada lapisan lilin. Sebab tu air tak lekat. Macam baju hujan. Cikgu! Baju siapa yang tebang-tebang ni? Ini baju kebaya. Ini pakaian tradisional yang sangat seni sulamannya. Wah, macam baju permaisuri dalam buku cerita. Pandai Sufi hari ni. Semua benda di sekeliling kita adalah ilmu. Seronok sangat. Terima kasih, cikgu.